macam tu. Macam-macam tempat dah pernah kita makan, tapi ada satu tempat ni best gila, special. Makan dalam best. Orang pernah nak jom kita bisa tengok. Ni dia geng, Boss Bus Camp. Oh, cakap best ni memang menggamit memori gila. Semua kuno, antik weh. Sekarang lepas ni kita try makan dalam best, tengok apa feel. Aku tak pernah makan lagi dalam best. Oh bang, tengok buat apa ni? Sotong. Ha? Sotong. Oh, sotong ni eh? Wow, menarik eh. Saya ada grill seafood lagi kat sini. Lagi satu kita nak tengok apa yang menu special ada kat sini. Sini selain daripada best dalam tempat OOTD yang kau nampak sini, ada juga bokat. Itu yang best. Nanti kita cuba. Lagi satu yang special kat sini, kamu tengok. Apa special dia? Open kitchen. Apa yang dia orang masak, apa yang tengah buat, apa yang dia orang serve bagi kau makan, semua boleh nampak kat sini. Bang. Nak order boleh bang? Okey, boleh. Apa yang special sini bang? Ini special BBQ lah. Oh. Okay. First saya nampak ni tak tahan ni bang. Betul, kami make kerang pun size XL punya. Tengok. Puas hati kerang ni, okey. Jadi, special apa? Saya tak nak tanya. Okay. Abang sediakan. Okey, boleh. Apa yang special kita cuba makan nanti. Boleh. Abang chef kat sini eh? Ya, saya. Belum tanya nama lagi. Nama saya Amy. Abang Amy eh? Yeah. Okey, ni Abang Amy kita, chef utama kat sini. Jadi sini macam mana? Kita order dulu, lepas tu tunggu. Ya, order dulu. Nanti kami masak. Kami akan bagi number, dah siap. Okey, mana? Kami akan panggil. Okey. Oh, jadi ni akan bunyi nanti saya akan ambil lah. Betul. Baik, self service. Sekarang ni kita pergi cari tempat duduk. Korang tengok best ni. Ini best antik semua, tengok memang gamit memori tu. Siapa yang dulu budak-budak sekolah, masa sekolah pernah pergi naik bas ni, pergi sekolah tu. Memori. Tapi aku pilih bas ni sebab nampak macam cantik. Jom. Wow. Menarik weh. First time weh. Gila mu. Dulu naik bas ni pergi sekolah, sekarang ni kita duduk dalam bas ni makan pula. Sementara menunggu makanan, tunggu dia bunyi tu. Jom, duduk jap. Wow. Cun lah. Makanan dah siap. Jom pergi ambil. Right, ni apa? Oh, air. Ya, air. Okey, kita pergi cuba dulu. Ada ais batu bawah. Okey. Oh, ais batu. Alright. Thank you. Ni makanan dah siap. Wow, macam menarik eh. Ni apa ni bang? Itu kami punya lamb chop. Oh, lamb chop grill. Ini kami punya special sauce daging. Oh, daging. Ini dengan dia ada. Oh, ni set dia lah. Oh, okey, pam. Oh, ya, tu menarik tu. Seafood. Okay, seafood, come on. Seafood. Kerang tadi. So, dengan fried chicken. Kami punya signature fried chicken. Jadi sos apa nama? Sos mana-mana pun nak ambil boleh. Picit sendiri eh? Wow, picit sendiri ke mah? Okey, dia ada berapa sos? 2, 3, 4, 5 sos. Ada 5 jenis pilihan sos kat sini. Lagi satu air sini pun special, korang tengok eh. Ini serai dengan daun pandan. Aku dengar tuan rumah tu cakap ini memang organik punya minuman 100% dibuat daripada serai dengan daun pandan. Ini pula pink guava juice jus jambu merah. Pun sama juga organik, 100% diperbuat daripada jambu merah. Wow. Terasa macam tengah makan jambu Lagi satu paling special tengok ni. Tengok ingatkan apa kan? Tapi made in Malaysia, salt cola. Ini special. Aku first time tengok ni. Siapa yang pernah tengok boleh type dalam komen. Coke ni special. Sebab apa loh? Dia rasa macam minum Coke tu tapi letak garam. Itulah rasa dia. Lagi satu yang paling sempoi healthier choice kan senang dapat datang ni. Made in Malaysia dulu. Power kat sini. Sini selain daripada menu ni ada lebih kurang 20 menu pilihan air dengan makanan kat sini. Lagi satu yang paling teruja dan tertarik sekarang ini dia. Kerang di sini dia cakap bapak besar. Kat Ipoh mana pun jarang boleh nampak kerang besar ni. Best. Boleh dikatakan fresh pula tu. Sambal dia ni pun piau. Sedikit punya masin-masin. Sikit pedas tu boleh dapat rasa pekat punya belacan punya rasa tu. Boleh katakan power weh. Ini aku cakap boleh katakan memang moreh level lain lah. Power ni moreh. Sekarang seafood ni dia grill kan. Dia ada cita rasa dia sendiri. Ada orang suka rebus, ada orang suka grill. Grill dia ada rasa macam smoky tu. Kamu kena pula sambal dengan ngamnya sambal. Power. Keruk bunyi kamu tengok. Lagi satu kerang, kau pun tahu kan, kadang-kadang kerang ni bukan konsisten tau. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau bila kau datang tak ada, jangan marah pula. Tengok nasib lah. Tapi biasanya akan ada. Dia orang akan cuba yang terbaik untuk dapat kerang yang saiz-saiz macam ni. Tapi betul-betul puas hati pula udang ni. Fresh weh. Keruk-keruk ni rasa. Dia punya manis tu kena pula dengan sambal. Mantap pak bu. Dan ayam goreng kat sini pun antara 1 kilo menu juga dengan dalam dia pun boleh katakan juicy tak. Tengok. Power. Dia punya tepung dia tu, dia ada rasa macam wangi-wangi macam kacang goreng pun ada kan. Dia macam ala-ala manis. Dia tak pedas sangat. Cuma bila kau letak sos dia tu pedas kan. Tapi dia punya juicy tu, dia punya lembut ayam tu boleh katakan okey ke.
Tapi dia punya tepung tu special. Memang jarang-jarang juga orang boleh dapat makan kat luar. Sebab dia lain daripada yang lain. Dia ada rasa macam tadi aku cakap tu, kacang goreng special. Sini pun boleh nampak ada set nasi juga sini Antaranya daging batang pinang special sauce, okey, dengan ada kambing black pepper grill ni orang cakap. Ini pun antara favorite juga bila orang datang makan kat sini. Pokok kenyang orang. Oh, puas hati makan kat sini juga. Seafood semua fresh-fresh belaka. Lagi satu yang paling best ni korang tengok, banyak pot OTD tu. Kalau korang datang ambil gambar sini, lambat-lambat gambar korang boleh ambil. Lagi satu yang paling best dia, korang boleh makan dalam bath pun boleh, korang nak makan luar bath pun boleh. Dia ada open air punya suasana, ada banyak lampu-lampu kat sini. Dan juga sini yang paling special pun boleh main go-kart sekali Kalau korang bosan, layan go-kart. Sini dia pun boleh buat party juga. Korang nak buat birthday party, korang nak buat apa-apa party ke, nak bawa anak korang hari jadi kat sini ke pun boleh, tak ada masalah. Ataupun korang nak booking satu area dia untuk buat team building atau buat party pun boleh, tak ada masalah. Dan macam-macam menu-menu makanan yang special dekat sini. Lantai dia pun semua batu-batu macam ni, takkan kotor dengan kasut korang. Dengan parking pun boleh katakan luas juga. Memang best tempat ni. Lagi satu yang paling best sini apa? Sini siap ada surau lagi dengan tandas dia memang cukup bersih sekarang. Last sekali sini waktu operasi dia pukul 6 petang sampai pukul 2 pagi cuti setiap hari Selasa. Kalau hari Selasa tu jatuh pada holiday pun tetap akan buka juga, okey? Jadi ini waktu operasi dia. Siapa ada berdekatan boleh datang sini tengok dia bertapak kat mana. Betul-betul dekat depan bangunan UMNO dengan Times Square Ipoh, okey? Kalau kau tak jumpa juga, kau boleh map je terus Boss Bus Camp, automatic terus akan sampai kat sini. Memang best. Boleh datang cuba tengok. Mantap. Pak Wiku Kilo, Haji Handai kau.